Seorang lelaki tempatan maut selepas motosikal ditunggangnya terbabit kemalangan dengan sebuah trailer dalam kejadian yang berlaku di persimpangan lampu isyarat Jalan Meru, Jalan Saleh, Kelang semalam. Ketua Polis Daerah Kelang Utara, Assistant Commissioner SVJ Rao berkata pihaknya menerima maklumat kemalangan tersebut sekitar jam 4.45 petang. Menurutnya, siasatan awal mendapati motosikal mangsa yang datang dari arah Meru menghala ke Kelang memotong sebuah trailer di laluan kiri sebelum hilang kawalan. Motosikal yang dipandu mangsa kemudiannya terjatuh dan masuk ke bahagian bawah trailer yang sedang bergerak sebelum digilis. Ujarnya penunggang motosikal berkenaan mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala pemandu trailer yang juga lelaki tempatan tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Trafik Inspektor Ahmad Fazli di talian 017-5843-860 atau tampil ke mana-mana balai polis berhampiran bagi membantu siasatan.